Assalamualaikum pada semua sekalian Babiwan. Dah lama kita tak bersua dalam bidang metal detector. Sibuk main-mainan je. Jadi hari ni kita bersama rakan-rakan, kita nak ber-MD lah, buat metal detector sikit lah dekat satu tempat Pulau Rahsia. Kita pergi Pulau Rahsia. Abang Sadi ni Sadi. Ni Ustaz Hairul Ustaz Hairul. Okey, kita pakai mesin macam-macam. Hari ni kita pakai Econaut, ada Matica, ada 3 ada Matica. Semua mesin-mesin hebat-hebat. Okey, jadi bersama Ustaz Hairul dan juga Abang Riun Okey, jadi kita akan MD dekat sini. Kita tengok hasil apa benda kita dapat, kita akan up kemudian lah. Saksikanlah apa yang kita dapat, kita akan up kemudian lah. Terbaik, mantap. Dah lama tak MD, hasilnya dah dekat 3 bulan 2 bulan juga dah tak MD lah. Jadi hari ni kita MD sepuas-puas lah. Kita cuba cari emas. Kalau dapat emas, alhamdulillah lah. Tak dapat emas, anggap lah perjalanan ni tempat-tempat untuk berjalan-jalan lah. Okey, terbaik, mantap. Gaji yang pertama lah. Kita dapat gaji pertama 20 sen. Sini dekat pantai ni. Okey, dia dapat 20 sen. Kita dapat satu gelang tapi gelang India lah, bukan emas. Kalau emas juga gelang India. Gelang India. Siap. Gelang India. Gelang lama Dia besar kan dah. Kita dapat gaji Kita dapat halus jadi satu. Boleh gaji. Okey. Saya dapat satu. Abang Sadi dapat 2 Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, jumpa Ustaz. Cari Ustaz. Okey, di Sadi dapat satu lagi. Kita dapat 3 baik dia nak bagilah rezeki seorang satu Alhamdulillah. Tahun ni saya baru dapat emas Ini emas yang pertama Assalamualaikum pada semua sahabat-sahabat semua. Okey, hari ni Abang Iwan nak MD satu kawasan yang berpasir. Okey, tempatnya baik jugalah. Okey, tempat menarik. Jadi kita cubalah dekat belakang ni. Katanya dulu ada rumah lama dekat belakang ni. Jadi kita cubalah kok ada barang baik ke apa dekat rumah lama ni, sebab saya tengok tadi kawasan tu berpasir lah. Jadi kejap lagi saya akan cuba dekat belakang ni, tengok macam mana. Ni dekat belakang rumah orang je. Dekat belakang rumah orang. Jadi customer tu ajak kita MD sama, tengok apa barang dekat belakang rumah dia lah. Jadi kita cubalah, sebab kawasan dia berpasir. Jadi berpasir ni sedap sikit lah kita nak scan. Sebab dia cakap dulu masa dia sapu-sapu sampah jumpa banyak barang. Lagi satu, kulit kerang pun ada dekat kawasan ni. Jadi kita boleh cubalah dekat kawasan rumah customer saya lah. Jadi saya pun dah lama tak MD, jadi kita cuba-cubalah scan, mana tahu ada barang baik, nanti kita akan up kemudian. Terbaik, mantap. Kita jumpa satu peluru meriam dekat buluh ni. Peluru meriam dulu kalau dia nak jimatkan timah, dia buat letak batu dia letak dalam macuan dia, ada batu ni timah berat ni dalam 2 kilo ada ni. Kilo setengah sen cantik kondisi dia. 1972 setengah sen. Queen Victoria setengah sen 1972. Okey, mantap. Cantik kondisi dia. Satu barang baik tak tahu apa dah. Peluru askar mantap. Okey, duit lagi lama tak. Tu macam duit Perancis saja ni, besar duit besar, tebal ni. Benda nama tak pasti, tebal gila. Dia bukan silver ni, tembaga tapi besar gila Yang pertama besar kita jumpa. Baik, mantap. Dia apa tak pasti lah, besar gila babi tak. Satu peluru timah peluru bawa daripada timah peluru timah ni kat bawah ni je. Kita main kat atas pula lah, cek barang-barang benda cari. Okey, baik, mantap. Kita jumpa satu duit shilling tak tahu shilling apa, lama ke baru. Duit ke lama lah. Lama kita jumpa satu duit
VOC VOC lama. Oh, VOC mantap. VOC 1752 VOC. Tak. Jumpa lagi duit lama duit lama juga. Okey. Ni apa lagi? Dia dari Indi dari Indi pula kita jumpa. Mantap. Kat sini juga tadi peluru tu dari Indi dekat sini. Tak. Kita jumpa satu duit VOC VOC dash VOC mantap. Tak. Okay, kita jumpa lagi duit lama duit lama. Duit lama. VOC. Oh ni apa, love. Love lama cantik. Satu keping love lama 1786. Oh nah, cantik terbaik. Mantap. Love satu keping cantik. Kawasan berpasir barang banyak. Tak. Kita jumpa lagi duit lama lagi. Banyak besar. VOC lama VOC. Tapi kondisi yang teruk lah. Tak apa, janji duit lama pot baik ni. Tak. Ada jumpa satu bunyi menarik lah. Baru ni macam ada duit. Tak tahulah, kita gali dah macam mana. Kod duit kot. Duit duit lama ni. Banyak duit lama kat dekat sini. Dapat je. Dapat duit lama juga. Duit VOC VOC Belanda. Tak. Kita dapat lagi. Banyak duit lama kat dekat sini punya. Okey. VOC lagi ni sini. VOC dia. Tak terbaik. Kawasan juga sama juga, tapi itulah kawasan sini je tak banyak pun, tapi adalah barang. Mantap. Okey, duit lama lama ni sudah lama. Juga. Okey, cantik tu lama. Apa duit ni? Lama tu duit 10 sen. Tak. Kita dapat lagi duit shilling duit shilling. Mungkin VOC juga. VOC tempat satu keliling banyak tapi duit lama VOC lah dapat, lain tak ada. VOC mantap. Bagi duit ni duit Victoria tapi hancur. Victoria mantap. Dapat VOC saya kecil. VOC saya kecil Mohon cuma Portugis ni kot, Portugis ke apa ke. Dekat sini juga jumpa ni juga apa macam sudu kot. Sudu lama sudu ayam. Cok Moho baik, mantap. Cok Moho surat surat lama. Benda tadi kita simpan dulu lah, nanti kita kaji. Cok Moho lubang ni je dapat. Mantap. Duit lama lagi. Banyak betul duit lama sini. Banyak dah gali . Okay. Satu duit Cina. Duit Cina dapat macam-macam dapat lah. Best. Okay, ada barang .
Betul tak tahu barang apa. Tapi memang duit lama ni. Selalunya macam ni duit lama. Pakai pun kat pantai. Lama POC adalah hasil Abang Iwan dapat hari ni main dekat mana tah. Kita main dekat Port Asia lah. Port Asia kita dapat satu barang menarik lah. Ni macam apa, cok moho kau benda dah jadah ni. Lepas tu kita dapat duduk lama yang cantik lah macam ni. Ni aku pun ni banyak. Yang hasil cerita yang terbaik.